Di Malaysia ni, siapa yang tak kenal nama Awi Wings? Seorang rockstar yang sudah bertahun-tahun membina nama di sini. Malah, kanak-kanak pun turut mengenali akan nama besar ini. Lagu-lagu malar segarnya sering menjadi siulan dan masih lagi sedap didengar hingga ke hari ini. Jadi, dalam video episod ke-48 kali ini, jom Mr. bongkarkan siapakah Awi ini yang sebenarnya dan bagaimanakah kisah kehidupannya yang lalu untuk menjadi seorang anak seni yang masih lagi relevan hingga ke hari ini. Latar belakang Awi. Ahmad Azhar Othman, atau lebih dikenali sebagai Awi, dilahirkan pada 24 November 1968 di Datuk Keramat, Kuala Lumpur, dan beliau ialah penyanyi, pemuzik, pelakon, pengacara, penerbit dan pengarah lelaki di Malaysia. Beliau terkenal sebagai penyanyi utama kumpulan Wings. Pada usia 7 tahun, Awi bekerja sebagai seorang penyelaras piano atau piano tuning. Bagaimana tertubuhnya kumpulan Wings ini? Sejarah penubuhan kumpulan ini bermula pada sekitar tahun 1984 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang, Kuala Lumpur. Di situlah sekumpulan 5 remaja muda berumur belasan tahun yang hampir sebaya iaitu Awi, penyanyi, Syam, gitar utama, Baharom, gitar kedua, Ipin, gitar bass, dan Georgette, drum, yang masih menuntut, bergabung tenaga menubuhkan nama sebuah kelab kugiran sekolah yang diketuai oleh Awi. Oleh kerana terdorong dan amat meminati muzik terutama irama rock, mereka telah mendapat kata sepakat untuk menyanyikan lagu berirama rock and roll di sepanjang persembahan mereka. Disebabkan minat mereka terhadap muzik berkumpulan ketika itu, maka mereka mula bersungguh-sungguh berlatih bermain muzik, walaupun kumpulan ini belum mempunyai nama kumpulan. Setelah yakin dengan bakat masing-masing bermain alat muzik, maka mereka telah bersepakat untuk menubuhkan sebuah kumpulan kugiran yang diberi nama Kumpulan Teruna Sekampung. Walaupun bakat mereka masing-masing masih dicungkil dan terlalu mentah serta tiada pengalaman, namun mereka menunjukkan kesungguhan mereka untuk berhibur di tempat-tempat kecil dan majlis perkahwinan dengan nama Teruna Sekampung tersebut. Namun, dalam sekitar tahun 1985, anggota Teruna Sekampung iaitu Baharom dan Ipin mahu mengambil keputusan untuk keluar dari kumpulan ini. Kekosongan itu telah digantikan oleh Rahman, Zul dan Rashid yang diserap sebagai keyboard yang pada masa itu telah meninggalkan kumpulan Mountain Team, kini dipanggil Bloodshed, sebelumnya. Tidak lama kemudian, Rahman, Rashid, Zul dan Georgette pula mengambil keputusan keluar dari Teruna Sekampung. Jadi, tinggallah Awi dan Syam sahaja dan secara rasminya turut diramal akan berkuburnya kumpulan ini akibat kehilangan pemain gitar bass dan drum. Pada tahun yang sama, Awi dan Syam tidak berputus asa untuk mengaktifkan kumpulan ini. Kebetulan Awi yang sudah mengenali Black yang juga baru menamatkan zaman persekolahan, sekaligus menjadi seorang pemain drum kumpulan Babylon, Awi meminjam hikmat Black. Syam pula memperkenalkan Eddie kepada Awi, seorang pemain gitar bass yang mempunyai bakat, serta masih tercari-cari kerjaya sebagai artis. Awi tertarik dengan karakter dan aksi Eddie menggalas posisi gitar bass, dan beliau tidak menangguhkan masa lagi untuk mempelawat Eddie menyertai kumpulan Teruna Sekampung untuk menggantikan tempat Zul sebagai pemain gitar bass, manakala tempat Rahmat dan Rashid tidak digantikan. Tidak lama selepas itu, secara kebetulan kumpulan Babylon dilanda perpecahan, lalu Black sekaligus menyambung hikmatnya bersama Teruna Sekampung. Teruna Sekampung juga telah mengubah fikiran dan bersetuju untuk mengurangkan 2 lagi kekosongan anggota yang menjadikan 4 orang anggota sahaja di dalam kumpulan ini. Pertemuan inilah yang menjadi titik tolak kepada penukaran nama Teruna Sekampung kepada Wings. Nama kumpulan itu adalah pilihan nama terbaik kerana mereka berpendapat otot dan lengan Awi yang kelihatan seperti sayap atau kepak dalam terjemah bahasa Inggeris iaitu Wings. Maka, dengan itu nama pilihan muktamad mereka ialah Kumpulan Wings, dalam terjemahan bahasa Melayu ialah sayap-sayap atau kepak-kepak. Sejak itu, secara sah, Wings dibentuk dalam 4 orang anggota iaitu Awi sebagai penyanyi, Syam, gitar utama, Eddie, gitar bass dan Black selaku drummer. Wings mulai serius sebagai artis rakaman. Selepas ketiga-tiga anggota Wings menamatkan zaman persekolahan, bermula di situlah
Wings memberanikan diri dengan banyak menggunakan masa untuk bermain muzik seperti di kelab malam, tapak-tapak pesta dan majlis-majlis perkahwinan. Wings sangat bersungguh-sungguh menunjukkan bakat mereka masing-masing dengan mencipta lagu dan gigih berlatih untuk menghasilkan album pertama. Tahun 1987, usaha mereka berhasil apabila Wings mendapat tawaran untuk merakamkan album di bawah syarikat rakaman ASP. Wings bertungkus lumus menyiapkan album pertama mereka dan akhirnya tercapai cita-cita mereka untuk muncul dalam sebuah album studio pertama mereka. Album itu telah diterbitkan oleh komposer berbakat besar yang juga turut merupakan seorang penyanyi iaitu M. Nasir. Ketika muzik rock mula mendapat tempat, kemunculan sebuah kumpulan seperti Wings sememangnya menghangatkan arena muzik rock di Malaysia. Wings tampil dengan kelainan tersendiri dengan muzik yang dibawakan mereka cukup mantap walaupun ini adalah album pertama. Dengan susunan muzik yang baik dan nyanyian yang bertenaga, serta dibantu oleh komposer dan penulis lirik berbakat besar seperti M. Nasir, arwah J.S. Keefing, arwah Bob Lokman, dan ini adalah pertarungan pertama Wings di persada seni muzik tanah air serta menampakkan hasil apabila album ini mendapat sambutan menggalakkan. Wings pernah berdepan dengan isu digam oleh sebuah stesen TV Malaysia. Semasa meniti zaman kejayaan itu, mereka terpaksa berdepan dengan masalah, iaitu lagu mereka tidak dibenar penyiarannya di radio dan televisyen oleh Radio Television Malaysia, RTM. Namun, pencinta muzik rock tetap dapat merasai bahang lagu-lagu popular kumpulan Wings. Lagu seperti Belenggu Irama, Intanku Kesepian, Biarkan Berlalu, Inspirasi Taameng Sari dan Peronda Jaket Biru adalah antara lagu yang menjadi kegilaan remaja di Malaysia ketika itu. Pihak RTM tidak memberi kelulusan penyiaran terhadap lagu Wings atas alasan lirik lagu dan imej pakaian Wings dikatakan keterlaluan dan tidak mengikut syarat piawaian yang ditetapkan untuk disiarkan di kaca televisyen. Halangan ini sedikit sebanyak menghantui diri mereka. Namun, berkat ketabahan dan sokongan rakan dan peminat yang berdiri teguh di belakang, Wings berjaya menempuh segala dugaan dan cabaran. Album ini terjual lebih 180,000 unit. Ia adalah satu pencapaian dan impak yang lebih hebat dari pencapaian jualan album pertama dan kedua kumpulan Sech yang merupakan kumpulan rock nombor 1 negara sebelum album Fenomena dikeluarkan. Selepas itu, populariti Wings terus meningkat. Konsert mereka sering diadakan di tapak-tapak pesta dan expo yang sentiasa mencuri perhatian ramai dan rata-rata peminat amat terhibur dengan persembahan Wings yang mantap dan mempunyai identiti tersendiri. Perpecahan dan pertukaran anggota asal Wings. Pada tahun 1988, pengunduran dan pertukaran anggota Wings berlaku apabila Syam selaku pemain gitar utama telah menarik diri untuk menubuhkan kumpulan CRK, Strangers dan kemudiannya Syam bertukar nama menjadi Ipan untuk menyertai kumpulan The Rainforest dan seterusnya mereka menukar nama kepada Ed Hope sekaligus sebagai penyanyi solo. Kekosongan itu digantikan oleh Tam Wing Kwan, seorang pemain gitar utama berbangsa Cina yang fasih berbahasa Melayu dan berjiwa rock Melayu. Namun, disebab kehendak keluarganya, beliau tidak kekal lama dan tidak sempat bersama Wings untuk mengeluarkan album seterusnya. Tidak lama selepas itu, secara kebetulan, Awi, Eddie dan Black bertemu dengan Joe, seorang pemain gitar utama menggunakan tangan kiri dan berusia belasan tahun. Joe merupakan anggota asal dan pemain gitar utama Blood World, yang kini dipanggil kumpulan Tererosa dan kumpulan Skindels. Awi mencadangkan mahu meminjam hikmat Joe sementara waktu dalam Wings kerana terlibat untuk konsert-konsert mini. Lalu Joe mendapat kata sepakat dengan rakan-rakan kumpulan Skindels dan bersetuju hikmatnya dipinjam oleh Wings demi mencari rezeki lebih dengan menyertai Wings sementara. Akhirnya tempat Tam diambil alih oleh Joe. Disebabkan Wings banyak menerima tawaran untuk bermain konsert-konsert seperti di tapak-tapak pesta dan kelab malam, hikmat Joe sangat diperlukan oleh Wings, apatah lagi, Joe sangat kreatif bermain gitar utama. Tidak lama kemudian akhirnya, secara kebetulan kumpulan Skindels dilanda perpecahan, lalu Joe mengambil keputusan muktamad untuk menyambung hikmatnya bersama kumpulan Wings yang masih belum mempunyai pemain gitar utama yang tetap. Kehadiran Joe menambahkan lagi kemantapan Wings kerana beliau sungguh berbakat secara semula jadi
kreatif, dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam permainan gitar utama. Joe membuktikan bakatnya yang sedia ada di dalam dirinya sebagai pemain gitar utama Wings menerusi album studio kedua Wings berjudul Hukum Karma yang dikeluarkan pada tahun 1988. Kejayaan demi kejayaan kumpulan Wings. Konsert Wings yang menyelah di tapak-tapak pesta dan expo menjadikan kumpulan ini semakin meningkat popularitinya. Pengurus Wings ketika itu adalah Bob Lokman dari tahun 1985 hingga 1989. Kejayaan Wings memuncak walaupun lagu Taman Rashidah utama sekadar naib juara dan lagu Misteri Mimpi Shakira di tempat ketiga di dalam pertandingan muzik-muzik 1989. Namun, Black ditabalkan anugerah sebagai pemain drum terbaik negara di Singapura. Setelah itu, Wings diambil alih pula oleh Ali Bakar sebagai pengurus mereka. Wings juga telah mengambil keputusan muktamad untuk memilih menjadi artis di bawah syarikat BMG Malaysia dan berjaya mencipta populariti sebaris dengan kumpulan-kumpulan rock popular di Malaysia seperti Search dan Left Handed. Album Teori Domino muncul pada tahun 1990. Lagu Sejati pula sekaligus membawa Wings menjadi kumpulan rock paling popular. Dalam pada itu juga, Wings tidak ketinggalan untuk menghasilkan klip video lagu Alam Barzah yang turut menjadi popular. Sejak album Teori Domino dikeluarkan, Wings tidak lagi layak untuk mengadakan konsert di tapak-tapak pesta. Sebaliknya konsert mereka yang semakin bertaring dan berbisa, yang seharusnya diadakan di tempat lebih besar di atas pentas. Black akhirnya tinggalkan Wings. Ketika nama sedang di puncak, secara tiba-tiba, Wings dilanda dugaan apabila Black yang tidak lama sebelum itu telah memenangi anugerah pemain drum terbaik negara di Singapura, mengambil keputusan untuk keluar dari Wings kerana difahamkan Black tidak berpuas hati dengan pengurusan Wings. Berita lanjut tentang pengunduran Black gagal ditemu ramah oleh pihak wartawan. Walaupun Black sah berundur dari Wings akibat mabuk dan ketagihan dadah, tetapi hubungan akrab Black dengan Awi dan Joe Wings tetap jernih. Tempat Black digantikan oleh bekas anggota asal teruna sekampung, iaitu Georgette yang merupakan bekas pemain drum kumpulan Gersang. Beliau telah menyertai kumpulan Wings. Wings telah berusaha membayar sejumlah RM7,000 kepada sebuah syarikat rakaman untuk menebus perjanjian Georgette yang masih lagi anggota kumpulan Gersang. Sesudah itu, Wings mengambil bahagian dalam pertandingan anugerah juara lagu ke-5. Lagu Sejati berjaya memenangi kategori persembahan terbaik dan tempat ketiga kategori juara lagu dalam anugerah pertandingan tersebut. Tahun seterusnya, 1991, album Jerangkung Dalam Almari dipasarkan. Nama Georgette sekaligus semakin naik secara impak dan serasi bersama Wings. Setelah album tersebut yang mengandungi lagu mantap bertajuk RNR Lu Punya Suka dipasarkan, M. Nasir telah menulis bahawa Wings adalah kumpulan rock nombor 1 paling popular di tanah air dan artis berkumpulan yang paling sukar untuk ditandingi oleh mana-mana artis berkumpulan tanah air lain termasuk Search. Tetapi Search menepis dakwaan M. Nasir itu, kerana Search yakin mereka lagi popular di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Search tetap memberi persaingan sengit untuk menentukan kedudukannya sebagai kumpulan rock nombor 1 tanah air. Ditambah lagi, Wings menguasai pentas dan jualan tiket konsert di serata tanah air berbanding kumpulan-kumpulan rock yang lain termasuk Search. Hampir penghujung 1991, Wings telah mengadakan konsert berskala besar di Stadium Negara Kuala Lumpur yang berjaya menarik lebih 20,000 orang penonton. Pengunduran Awi dari kumpulan Wings. Sejarah pertukaran pertama penyanyi utama kumpulan Wings berlaku pada tahun 1994. Setelah Wings menjayakan konsert Double Trouble bersama Search. Tahun itu merupakan titik perubahan besar dalam kumpulan Wings, apabila penyanyi utama mereka iaitu Awi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kumpulan itu, selepas pelancaran album Bazooka Penaka dan sekaligus konsert Double Trouble bersama Search. Pemergian Awi bukan sahaja meninggalkan kekosongan besar dari segi muzik, tetapi juga memberi tamparan emosi kepada anggota kumpulan yang lain. Wings tidak pernah berniat untuk menggantikan tempat Awi secara rasmi, dan mulai saat itu, mereka hanya menggunakan hikmat penyanyi jemputan sahaja untuk menyiapkan rakaman dan persembahan mereka.
Awi yang sudah cukup sebati dalam kumpulan Wings dan merupakan satu imej kumpulan muzik rock ini, secara tiba-tiba dikabarkan mahu meninggalkan Wings di kala populariti yang memuncak, berikutan kejayaan album belenggu irama, Hukum Karma, Teori Domino, Jerangkong dalam Almari, Double Trouble, bersama Search, dan Bazooka Penaka. Akhirnya, berita pengunduran Awi dari Wings diumum secara sah, dan ia sekaligus membuat peminat-peminat setia berasa kecewa, berputih mata dan terpaksa akur. Sumber mendapati, berita pengunduran Awi yang dikatakan tidak berpuas hati dengan Joe dan beberapa lagi individu yang terlibat di dalam pengurusan Wings yang tidak mahu meninggalkan syarikat hiburan yang mereka bernaung. Setelah Wings mula aktif berlakon filem membuatkan mereka sudah tidak ada lagi persefahaman, dan menyebabkan Awi mengambil keputusan muktamad meninggalkan Wings. Awi secara sah telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai penyanyi Wings kepada syarikat BMG serta tamat perjanjian mengikut saluran yang betul di dalam kumpulan Wings dengan syarikat tersebut. Berita pengunduran Awi dari Wings adalah sejarah titik hitam dalam sepanjang karier Wings dan ia memang paling pahit untuk ditelan oleh peminat-peminat setia, sehingga ramai yang enggan menerima berita paling pahit itu. Maka, bermulalah kerjaya Awi sebagai penyanyi solo. Selepas meninggalkan Wings pada tahun tersebut, Awi telah merakamkan 5 album sebagai artis solo. Album solo pertama berjudul Awi telah membuat kejutan apabila album tersebut telah mencapai jualan melebihi 220,000 unit. Sehingga kini album Awi solo itu kekal sebagai pemegang rekod jualan tertinggi album artis Malaysia lelaki solo. Awi mula berlakon filem. Awi memulakan kerjaya lakonannya sebagai watak hero pada tahun 1993 dengan filem pemburu bayan arahan Yusof Haslam ketika masih bersama Wings. Selepas keluar dari Wings, beliau muncul dalam filem yang lebih menonjol seperti Sembilu dan Bara yang diarahkan oleh Datuk Yusof Haslam juga. Akhirnya, Awi kembali semula ke pangkuan asal Wings. Awi sah kembali menyertai Wings pada hampir penghujung tahun 2000. Setelah 8 tahun, Wings dan Awi buat pertama kali bertemu kembali ketika majlis perkahwinan M. Nasir dan Marlia Musa. Pada ketika itu jugalah, Awi tidak dapat menahan perasaan sebab berpeluk-pelukan dan menitiskan air mata khususnya antara Awi dan Eddie yang buat julung kali berjumpa dan menegur di antara mereka, semenjak Awi meninggalkan Wings pada tahun 1994. Dengan kesempatan pertemuan pertama itu, Wings dan Awi bergabung untuk menghiburkan majlis perkahwinan tersebut dengan beberapa buah lagu. Ia menjadi kenyataan tepat oleh peminat-peminat. Dengan kata sepakat, penggabungan Wings dan Awi telah menunaikan permintaan dari ramai pihak, serta mengubati kerinduan peminat-peminat setia Wings. Dalam tempoh tahun 2001, Wings dan Awi telah masuk ke studio dan mengambil masa 5 bulan berkurung di dalam studio yang akan mengeluarkan album studio ke-10 mereka. Seterusnya pada bulan April 2002, mereka telah menghasilkan sebuah album projek khas yang meletak nama Wings, Awi berjudul Naga Kramat. Lagu Ranggi Metropolis menjadi lagu sensasi utama. Gabungan semula Wings dan Awi serta penghasilan album Naga Kramat juga adalah mahu menguji sejauh mana penerimaan peminat. Pada tahun 2003, Wings dan Awi buat julung kalinya, mereka diberi kepercayaan penuh oleh pihak Planet Hollywood Kuala Lumpur untuk mengadakan konsert mini Sunday Night Live selama 4 minggu berturut-turut di tempat bertaraf bintang itu. Ternyata, ia mengejutkan, penggabungan semula antara Wings dan Awi untuk mengecapi kembali zaman kegemilangan populariti mereka seperti dahulu, ia menjadi kenyataan paling tepat yang sememangnya sudah dijangka oleh ramai pihak dan para peminat. Nama Wings serta persembahannya kembali bertaraf bintang, bertaring dan berbisa secara impak. Tidak dinafikan juga, Wings kembali bertakhta sebagai kumpulan rock nombor 1 tanah air. Ini juga dibuktikan apabila setiap persembahan Wings di Planet Hollywood, sambutannya amat luar biasa. Menurut pihak penganjur, ada peminat menyifatkan Awi adalah Wings, begitu juga dengan Wings adalah Awi yang bagaikan Aoh dan tebing. Dengan penggabungan kembali Wings dan Awi, ia telah mendapat sambutan hangat yang luar biasa serta memang sudah lama dinanti-nantikan oleh peminat-peminat setia yang merinduinya. Sah tanpa Awi, Wings tidak mampu berdaya untuk terbang lebih tinggi.
Sejak penggabungan semula Wings dan Awi, para peminat setia enggan mahu mereka berpecah buat kali kedua. Pada tahun 2004, Wings dan Awi telah membuat keputusan paling tepat apabila mereka mendapat kata sepakat, sebulat suara dan muktamad untuk kekal bersama Wings setelah dapat dikaji dari segi sambutan hangat peminat-peminat setia serta kejayaan demi kejayaan tersendiri untuk kumpulan mereka. Nama Wings dan Awi tidak digunakan lagi. Sebaliknya mereka bersetuju untuk mengembali dan mengekalkan penggunaan nama Wings. Ini kerana Wings tidak mahu para peminat keliru tentang perbezaan nama Wings dan Awi. Jadi, itu sahaja yang Mr. nak kongsikan untuk video kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan butang subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan info dalam video ni, tekan butang like dekat tepi tu. Jumpa lagi untuk video akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum.